Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Grup 7 ingin membincangkan tentang harta pusaka. Pengurusan harta pusaka merupakan satu proses penting yang melibatkan pentadbiran dan pembahagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris-waris yang berhak mengikut perundangan yang berkuat kuasa di Malaysia. Harta pusaka merangkumi harta alih seperti wang simpanan, kenderaan dan pelaburan, serta harta tak alih seperti tanah dan bangunan. Masalah dalam pengurusan harta. Tidak mempunyai ilmu pengetahuan harta pusaka. Ramai yang mengambil ringan tentang harta pusaka. Mereka tak sedar bahawa menimba ilmu tentang harta pusaka itu sangat penting untuk seorang Muslim. Yang kedua ialah bimbang harta si mati jatuh pada orang lain. Sebagaimana kita tahu, ketika kita masih hidup, mungkin ada harta si mati yang kita telah digunakan, dan bila si mati itu mati, bimbang harta itu akan diambil oleh pihak lain. Selain daripada itu ialah sifat tamak anggota keluarga. Bila sifat tamak menguasai diri, kita tidak akan berbincang tentang harta pusaka, dan kita hendak kita sahaja mendapat harta pusaka itu. Literature review bagi kajian ini ialah pengurusan harta pusaka di Malaysia adalah satu isu yang kompleks kerana ia melibatkan bidang kuasa, kerajaan, persekutuan dan negeri serta dua sistem perundangan sivil dan syariah. Menurut Nasri Naimi, 4 agensi utama mengurus pembahagian pusaka ialah Amanah Raya Berhad, Seksyen Pembahagian Pusaka, Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah Syariah. Antara isu utama yang dikaji ialah kelewatan dalam pengagihan pusaka kerana harta terlalu sedikit untuk diagihkan, serta harta tidak dituntut akibat kekeliruan bidang kuasa dan konflik keluarga. Kerangka undang-undang yang mengawal pengurusan pusaka ialah termasuk Akta Pembahagian 1998, Akta Wasiat 1999 dan Hukum Faraid bagi umat Islam. Statistik menunjukkan lebih 60% umat Islam tidak membuat perancangan harta yang sah, dan ini menyebabkan pertikaian di antara waris berlaku. Seterusnya, pembincangan kepentingan perniagaan dan keusahawanan Islam dalam konteks pengurusan harta pusaka di Malaysia. Yang pertama, menggalakkan edaran kekayaan dan mengurangkan penimbunan harta. Jadi, perniagaan Islam membantu untuk memastikan harta tidak beku, malah ia digunakan semula sebagai modal untuk jana pendapatan dan mengaktifkan ekonomi waris, seperti membuka bisnes ataupun melabur dalam pelaburan yang halal. Jadi, ia selari dengan prinsip edaran harta dalam Islam. Yang kedua, menggalakkan tanggungjawab dan perancangan teratur, yakni pematuhan faraid. Ciri perniagaan Islam seperti kontrak yang jelas, dan yang kedua, dokumentasi boleh diaplikasi dalam penyediaan wasiat dan hibah supaya pembahagian harta pusaka lebih sistematik dan mengikut faraid. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang kamu hampir mati dan dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat. Surah Al-Baqarah ayat 180. Yang ketiga, meningkatkan kestabilan ekonomi dalam kalangan waris. Jadi, harta pusaka yang diurus baik boleh menjadi sumber pendapatan jangka panjang, yakni kepada pihak waris. Waris boleh memanfaatkan harta seperti rumah atau wang simpanan untuk memulakan perniagaan yang halal. Yang keempat, menegakkan keadilan dan mengurangkan konflik. Jadi, prinsip keadilan dan amanah dalam perniagaan Islam dapat membantu mengelakkan daripada perebutan harta pusaka dengan melantik wasi yang profesional dan sistematik. Jadi, pelantikan wasi ini dapat mengurangkan konflik dan mempercepatkan pembahagian harta pusaka. Dan yang kelima, membina budaya bertanggungjawab dan perancangan jangka panjang. Jadi, keusahawanan Islam mendorong budaya merancang awal seperti penyediaan wasiat, hibah atau takaful. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan waris selepas kematian pemilik harta. Seterusnya, cadangan penambahbaikan pengurusan harta pusaka di Malaysia. Yang pertama, kerajaan. Kempen kesedaran tentang harta pusaka. Kerajaan boleh memainkan peranan utama dengan melancarkan kempen kesedaran
secara menyeluruh bagi mendidik masyarakat tentang kepentingan pengurusan harta pusaka yang terancang dan patuh syariah. Ini termasuk melalui media sosial seperti di Facebook ataupun di TikTok, di program televisyen dan juga ceramah di peringkat komuniti atau di institusi pendidikan. Yang kedua, sektor swasta, perkhidmatan profesional dan patuh syariah. Institusi kewangan, firma guaman dan syarikat pengurusan harta perlu menawarkan khidmat, nasihat dan pengurusan harta pusaka yang profesional serta melandaskan hukum syariah bagi membantu masyarakat membuat perancangan yang sah dan efisien. Yang ketiga, masyarakat, pendidikan komuniti dan peranan NGO. Masyarakat perlu digerakkan melalui program pendidikan komuniti seperti ceramah, bengkel dan inisiatif yang dibuat oleh golongan NGO atau pihak bertanggungjawab agar kefahaman tentang harta pusaka tidak hanya tertumpu pada golongan tertentu sahaja tetapi sampai ke akar umbi. Yang keempat, syarikat berkaitan kerajaan, sumbangan teknologi dan platform digital. Jadi, untuk syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC, Government Link Company, boleh membantu dari aspek teknologi dengan membangunkan sistem atau platform digital seperti menyediakan website untuk mencari ataupun mengetahui cara menguruskan harta pusaka dan juga boleh membuat aplikasi di telefon pintar. Hal ini bagi memudahkan urusan pendaftaran, perancangan dan pembahagian harta secara lebih pantas, mudah dan telus. Seterusnya, jadi kesimpulan yang kita dapati daripada hasil kajian ini ialah pengurusan harta pusaka di Malaysia adalah proses yang kompleks kerana melibatkan undang-undang sivil dan syariah serta nilai budaya dan agama. Dalam masyarakat Islam, pembahagian harta mengikut hukum fara'i amat penting. Namun terdapat beberapa cabaran seperti pertindihan bidang kuasa antara mahkamah sivil dan syariah, prosedur yang memakan masa serta kurangnya kesedaran dalam kalangan waris. Institusi seperti Amanah Raya Berhad, Majlis Agama Islam Negeri dan pejabat tanah memainkan peranan yang amat penting dalam memudahkan proses pentadbiran pusaka. Penambahbaikan dari segi prosedur dan penyediaan panduan yang jelas amat diperlukan bagi memastikan pembahagian harta dilakukan secara adil, menghilangkan konflik dan menyemai keharmonian dalam keluarga. Terima kasih.